Baru-baru ini, Datin Atiqah Suhaimi berkongsi perancangan untuk anaknya namun enggan terlalu mengawal dan berharap anaknya tidak membencinya apabila dewasa. Datin Atiqah Suhaimi atau Nur Atiqah binti Muhammad Suhaimi, 34, teruja kini bergelar ibu, sudah mula merancang banyak perkara termasuk perjalanan masa depan hidup anaknya iaitu Mulan Lailatul. Jika diberi pilihan, Atiqah ingin mengawal keseluruhan hidup anaknya seperti menjadikan Laila penari ballet, kahwin dengan orang kenamaan dan masuk ke sekolah elit. Sebagai ibu, Atiqah sentiasa mahu berikan yang terbaik buat anaknya, namun akur dirinya harus memberi ruang untuk Mulan membuat keputusan sendiri. Atiqah juga memberitahu ibunya juga mempunyai perancangan kehidupan buat dirinya, namun perkara itu tidak menjadi seperti apa yang dirancang. Tambah Atiqah, beliau bimbang apabila mendengar kisah anak-anak yang membenci ibu mereka tanpa sebab yang jelas. Jelasnya, dia enggan perkara itu berlaku pada mereka dua beranak. Untuk rekod, Atiqah mendirikan rumah tangga dengan usahawan Datuk Loman Teh pada Januari 2024. Pada 8 Mac 2025 pula, pasangan ini dikurniakan cahaya mata pertama yang diberi nama Laila Mulan Teh. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan hubungan Atiqah Suhaimi bersama anak dan keluarganya kekal positif.